Salam sejahtera kepada Madam Korsuni. Nama saya Nazatul Umairah binti Abdul Malik. Bernombor matriks 960815382001 daripada OUM Melaka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara saya mengajar kanak-kanak berumur 4 tahun untuk aktiviti menyusun loceng pada tali. Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Semua sihat anak-anak? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, pada hari ini kita akan buat satu aktiviti yang sangat menarik. Okey, kita akan buat satu aktiviti bersama-sama. Tapi sebelum tu, okey. Cuba tengok ni. Dadah! Apa ni? Wah, ada bunyi. Apa dia tu? Ini adalah, yang bunyi ni namanya loceng. Loceng. Nampak? Bila kita gerakkan, dia ada bunyi. Dan bila dia ada bunyi, bermakna dia juga ada tali. Yang ni tali tau. Ni tali dan juga yang ni loceng. Loceng dan tali. Dan kita akan tunjukkan. Tunjukkan yang ini. Ini adalah loceng tadi kan. Loceng tadi cantik tak? Cantik tak? Cantik. Lepas tu dia ada bunyi. Seterusnya. Teacher akan tunjukkan dalamnya ada apa. Bekas ni ada apa? Bekas ni ada loceng. Loceng ni ada banyak dalam ni. Kita akan keluarkan satu persatu. Yang ini loceng warna merah. Sebut. Merah. Ni locengnya warna merah. Warna merah. Nampak? Lepas tu ada bunyi. And then kita ada warna apa ni? Warna hijau. Sebut. Hijau. Ni warna hijau. Lepas tu, teacher juga ada warna apa? Ni warna apa ni? Warna putih. Ni warna putih. Lepas tu kita juga ada warna apa? Warna apa ni? Warna pink. Ni warna pink. Lepas tu last kali kita ada warna apa? Kita ada warna biru. Kita ada warna apa? Biru. Selesai. Lepas tu kita akan kira. Kita kira dulu tau. Kita kira ada berapa. Yang ini. Ni apa? Satu. Lepas tu, dua. Apa dia? Dua. Lepas tu, tiga. Yang ni? Tiga. Lepas tu, empat. Nombor apa? Empat. Lepas tu, yang last kali, lima. Apa dia? Lima. Dekat sini kita ada berapa loceng? Ada berapa loceng? Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada 5. Kita ada 5 loceng. Kita ada 5 loceng. Dan juga kita ada apa? Katakan teacher ni. Apa ni? Tak pernah tengok pun teacher. Apa ni? Yang ini adalah tali. Apa dia anak-anak? Tali. Tali ni pula warna kuning. Warna apa? Kuning. Kita ada warna kuning. Lepas tu kita ada warna hijau. Kita ada warna merah. Kita ada warna
pink, kita ada warna putih dan juga kita ada warna kuning. Okey, lepas tu kita ada gunting. Okey, kita ada gunting. Untuk apa gunting ni? Kita akan gunting tali. Okey. Kita akan gunting tali. Okey, tengok teacher. Okey, kita akan gunting tali ikut pendek lah. Okey, kita gunting tali. Okey. Tengok. Kita gunting tali. Okey. Dapatlah satu utas tali. Okey. So, kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa? Kita akan buat macam ni. Kita akan buat loceng bertali. Tapi loceng ni dia ada bunyi. Ada bunyi kan? Ada bunyi. Okey. Nak buat tak anak-anak? Nak buat? Okey, mari kita kumpul dengan teacher kat sini ramai-ramai. Okey, jom. Kumpul dengan teacher ramai-ramai. Okey, tengok teacher buat tau. Okey. Okey, dekat depan teacher ni ada tali. Apa dia? Tali dan juga loceng. Kita ada 5 loceng. Kita ada 5 loceng. Lepas tu, okey, nampak tali ni teacher nak buat? Okey. Mula-mula kita akan masukkan, kita akan masukkan lubang ni. Nampak tak lubang ni? Ni lubang tau. Okey, lubang ni untuk kita masukkan tali dalam lubang. Okey, tengok ya. Okey, masukkan tali dalam lubang. Okey, nampak? Nampak tak? Dah masuk. Nampak tak? Cantik kan? Warna kuning dengan warna biru. Okey, lepas tu kita akan masukkan warna apa ni? Warna hijau. Okey, masukkan warna hijau pula. Dah dapat? Kita baru dapat berapa? Ada 2 loceng. Apa? Nampak? Okey, lepas tu kita akan masukkan warna apa? Merah. Okey, masukkan warna merah. Masukkan warna merah dalam tali ni. Pada tali. Nampak? Cantik tak? Lepas tu kita akan masukkan warna apa ni? Warna pink. Okey, masukkan warna pink. Warna pink. Nampak? Lepas tu kita akan masukkan pula warna apa? Putih. Okey, masukkan pula warna putih. Okey. Dah siap. Nampak tak? Cantik. Lepas tu kita akan goyang-goyangkan. Ada bunyi kan? Ada bunyi. Okey, lepas tu bila dah siap, kita akan ikat. Ikat dia. Tapi kita akan tolong awak lah. Okay, kita akan tolong awak macam mana nak ikat. Okay. Kerja awak cuma masukkan loceng pada tali. Okey, sekejap. Macam mana ikat dia ni? Tada! Jadi. Cantik tak? Cantik kan? Okey. Kita terbuat kecil. Tak muat pada tangan teacher lah. Okey. Tapi kita boleh juga jadikan dia gelang. Ataupun kita jadikan dia tali je lah. Loceng bertali ataupun gelang. Dekat tangan pun boleh. Cantik kan? Cantik kan? Okay, so tadi kita ada buat loceng. Loceng tadi ni ada warna dan juga ada bunyi. Nampak? Dah siap. Okay. Jom, kita akan bagi kamu semua satu persatu. Okay. Jadi kita buat sama-sama, okay? Okay. Alhamdulillah, akhirnya selesai untuk video demonstrasi tadi yang saya tunjukkan kepada Madam Korsuni. Dan saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Salam sejahtera.